Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Baik, hari ni kita ada sebiji Myvi first model. So kalau tengok sini dia punya radiator cap dia memang dah bocor lah guys. Alright, jadi kita buang dia punya coolant semua dan kita akan flushing balik lah. Lepas tu dia akan tukar sekali lah dia punya radiator baru. Okay. Dan dia nak pasang sekali kipas sat. Jenis ni ada berapa M ni 100. Berapa watt ni? Dalam 120 watt ni rasa ni. Alright, size 12 inci. Lepas tu dia bagi sekali lah dia punya klip ni dengan dia punya kabel tie ni kan. Dia ada span dengan dia punya spring ni sekali. Spring ni untuk dia nak serap dia punya vibration lah. Sebab kita akan ikat kabel tie ni dekat condenser nanti. Dan kita akan buat wiring sekali lah. So yang ni dia akan jalan switch dia mana? Okay, dia akan pakai switch ni sekali lah. Alright. Lepas tu dia nak tukar sekali dia punya radiator punya bush ni. Minyak hitam sekali, dia pakai minyak hitam Pakelo ni selalu belah utara je. Alright, coolant 3 botol. Dan kita akan buat flushing sekali. Jadi sekarang ni kita akan tukar dia punya radiator. Alright. So thermostat pun nozzle kita akan buka, nanti kita akan buat flushing. Lepas tu kita akan flushing sekali lah dia punya ni, dia punya cooling system dia. Sebab berkarat teruk ni lah, arat-arat tak tersumbat lah. So ni radiator dia biasanya dia bocor ni, dia bocor kat sini lah, cap dia ni. Jadi nak tukar dia punya seal dia boleh je, cuma owner ni alang-alang dia cakap tukar radiator baru tu ya, tak payah pening-pening. Alright. Okay, sekarang kita dah mount dia punya kipas. So ni kita pakai kabel tie ni, dia ada spring dia untuk anti vibrate lah. Kipas ni dia tak rapat lah dengan condenser ni. So masalah vibrate tu tak ada lah, dia tak bergesek lah dengan fin tu. Lepas tu kita akan tarik wiring dia. Alright, sekarang ni kita buat pendawaian dia. Jadi kita ambil power daripada sini ya. Ni untuk horn, yang ni untuk kipas relay dia. Dan kita akan taruh kat celah ni. Alright, fuse kita pakai yang ni ya. Dia kena pakai 15A. Okay, sekejap kita habiskan ni dulu. Okay, sekarang ni kita buat kipas ni, kita on bila perlu. Kalau tengah laju tak payah on, tak apa kan. Masa kita parking ke ataupun naik bukit ke, lalu taman ke, time tu kita on aircon dia sentiasa sejuk lah. Alright. Ok, untuk relay ni kita kena tarik satu wire lah. Daripada sini kita akan lalu kat celah tu, masuk dalam. So wire tu kita akan pergi dekat switch dekat sana. Ok, so satu wire tarik kita celah itu, susah nampak. Alright, kita masuk dalam, lepas tu dia akan keluar sini ya. So kita tarik sini sampai sini. Ok, untuk switch dia, kita akan buka cover ni. Ok, so yang ni soket daripada controller side mirror yang ni ya. Jadi kita ambil wire biru. Alright, wire biru ni wire positif. Bila on kunci dia akan on lah, dia ada api sini. Kita ambil wire biru daripada sini, tarik ke switch ni. Switch ni sekejap kita tengok color apa. Ok, so yang sambung ke wire biru sini tadi kan, ya, dia color kuning. Alright, color kuning. Lepas tu yang wire merah ni kena sambung ke wire lampu. Wire lampu sekejap wire color pink. Dekat sini ya. Right, sekejap kita akan cari wire merah, dia sambung situ. Lepas tu yang wire biru ni pergi dekat relay lah. Alright. So wire ni, wire soket toggle ni ada color biru merah. Ada sebelah wire yang besar ni merah putih.
So color wire biru dan merah. Ni untuk wire lampu lah. Okey, jadi kita kemas-kemas dia punya wiring dan kita akan pasang balik lah semua kabel ni. So kita akan settle bahagian depan pula. Bahagian sini semua dah settle. Alright. Okey, dah settle sini switch untuk kipas. Alright. Jadi kita akan uruskan bahagian depan pula. Okay, so kipas dah siap mount. Lepas tu bracket ni kita kena custom sikit. Alright. Tinggal kita akan buat sambung wiring lah. Lepas tu settle lah. Ok, Alhamdulillah kita dah siap pasang external fan. Lepas tu wiring semua kita dah kemas, susun balik cantik-cantik semua. Lepas tu relay dia macam ni. Relay dia kita letak sini lah. Alright. So sambung fuse dia dekat sini. Ok, sudah siap. Jadi kita akan buat flashing. Sebab ada karat sangat, kita akan buat flashing dulu. Lepas tu dah siap flashing pun semua, baru kita test. Alright. Ok, kita dah siap semua. Spy pun kita dah bubur. Jadi kita buat flashing lah. So kita akan buka punya thermostat, masuk hose, bubur air dalam hose tu, start engine. Bagi dia tembak semua habis karat yang dalam. Ok, so kita masuk hose ni. Ni housing yang ada orang dulu dia tukar lain, jadi kita ambil housing ni buat spare. Ok, jom pasang hose tu, kita masuk air pada hose tu. Lepas tu kita start engine, bagi dia karat-karat tu keluar. Nampak lah kita macam buat ni. Start. Nampak, bagi jauh sikit. Dia punya air tu keluar. Kita masuk air kat sini lah. Keluar bagi dia bersih-bersih betul. Alright. Nampak hose tu. Ok. Bekas-bekas kulit lama semua dah keluar. Bagi air betul-betul bersih. Ni air ni. Ok. Alright. Lepas tu lagi baru kita akan mati. Bila dah bersih, betul-betul bersih, baru kita matikan enjin. Alright, start.